Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazira. Tahukah anda baru-baru ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, telah menyempurnakan pelancaran Dasar Wanita Negara. Sebagai lambang memperkasa wanita di Malaysia, dasar ini dirangka untuk memberi lebih banyak peluang dan sokongan kepada golongan wanita dalam pelbagai aspek kehidupan. Jom kita tanya apa pandangan orang ramai mengenai dasar ini. Pandangan Aunty memang sangat-sangat genius lah idea ni, sebab kita memang perlukan sesuatu dorongan untuk bagi kita lagi macam ada benda yang push kita lah untuk menjadi lebih cemerlang. Jadi idea memperkasakan wanita ni sangat-sangat perlu dijayakan. Pada pandangan saya, kepentingan dasar ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat dapat menyokong keperluan wanita sama ada di luar bandar maupun di bandar lah, dari segi peningkatan sosioekonomi dan juga taraf kehidupan negara kita. Saya rasa dasar ni sangat penting, bagus untuk membolehkan wanita-wanita yang ada kekuatan ataupun ada kelebihan untuk maju ke depan. Harapan saya agar dasar ni sampailah pada setiap target wanita dan setiap target tu dapat merealisasikan apa yang ditugaskan, apa yang diinginkan. Bila ada lagi program macam ni in future, akan lagi dapat tarik lagi ramai wanita yang nak memperkasakan diri, nak majukan diri, nak cemerlang. Dasar ni dapat beri semangat kepada wanita-wanita yang nak berjaya kat luar sana. Harapan saya semoga dengan adanya dasar ini dapat memberi peluang yang banyak kepada wanita sama ada di luar bandar maupun di bandar, dan mengharapkan juga agar dasar ini dapat memberi secara adil, telus dan juga dengan penuh integriti, supaya semua dapat merasai kenikmatan dan perubahan yang ingin dibawakan oleh pihak kementerian itu sendiri. Saya berharap dengan adanya dasar ni, dia boleh sampai dan menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat supaya misi yang nak disampaikan dalam dasar ni dapat sampai dan dapat berkesanlah kepada semua. Kita tidak didiskriminasi, dah tak macam dulu. So peluang penerimaan orang terhadap wanita, terhadap perempuan ni lebih terbuka, sebab wanita pun boleh buat apa yang lelaki buat kan. Wanita pun boleh berjaya, wanita pun boleh jadi content creator, wanita pun boleh edit video contoh kan. Jadi peluang untuk wanita sekarang lebih terbuka dan penerimaan tu lebih baguslah berbanding. Saya rasa wanita kini memang mendapat peluang yang lebih baik pada dahulu kerana ianya terlalu banyak sangat peluang-peluang program-program yang dianjurkan dan juga memberi pendedahan kepada wanita dari segi pelaksanaan, dari segi program-program, dari segi manfaat yang diberikan oleh pihak kementerian, supaya wanita-wanita lebih terbuka dan lebih jelas dan faham apa yang pihak kementerian cuba bawakan kepada wanita di masa akan datang nanti. Ya, saya rasa wanita-wanita sekarang dapat lebih peluang dan pada wanita terdahulu lah. Dengan adanya dasar-dasar baru macam ni kan, dia lebih memberi peluang kepada wanita-wanita zaman sekarang.